makin lama makin takutlah tengok dekat PC aku ni. Sekarang ni dah lah waktu hari-hari Halloween kan. Sekarang ni banyak pula lah orang kata hantu berkeliaran ni. Apa kata aku nak ajak geng-geng aku buat satu penangkap hantu, tapi kena berbayar lah sikit. Sekarang ni aku nak call dulu apa, harap-harap dia pemai. Aku ni pekerja pun aku kerja biasa-biasa je, pelakon. Tapi pelakon pun, aku bukan pelakon ni. Yang ni bukan pelakon. Yang ni adalah barang-barang untuk aku set up untuk mencari hantu. Ya, manalah mereka ni Tunggu dia lah sampai dapat pun. Adik, kenapa panggil kami pergi dekat kau punya studio ni? Ada apa-apa hal ke? Itulah korang tak tahu. Aku panggil korang dekat sini sebab aku nak buat satu cabaran lagi. Ya, ini bukan pergi rumah mami lagi. Tapi kali ni, kita bersepakat untuk mencari hantu berkeliaran dekat dalam Brookhaven. Sekarang ni kan, orang kata famous. Hantu kan. Sekarang ni kita nak cari hantu dan tangkap hantu, kurung dia dekat dalam rumah kita ni. Ataupun kita tangkap habis-habisan dia dan dia tak boleh keluar. Itu mungkin akan terjadi. So, marilah korang dah bersiap dah yang macam aku cakap tadi tu. Korang dah bersiap, dah pakai baju. So, apa lagi? Mari kita pergi cari hantu. Let's go. Dah tengah pagi, aku pula kena bersembunyi dekat sini dulu untuk menangkap orang tengah malam. Sekarang ni aku kena tunggu waktu malam baru aku bekerja. Lokasi yang pertama, dia dekat atas ni. Dia kata dia nampak hantu. Tapi tak tahulah. Dia kata nampak hantu. Nanti korang periksa dekat sekitar ni. Aku try tanya owner dia. Dia nampak hantu. Dan dia cakap hantu tu makan kawan dia seorang. Korang cek dulu persekitaran. Ada tak bukti-bukti yang di mana ada kesan ke apa ke. Aku try bercakap dengan owner dia dulu. Okey kak. Sekarang ni cuba cerita apa yang terjadi. Okey, baiklah. Mula-mula dia macam ni. Aku pergilah malam-malam dekat aku punya tempat kerja. Aku memang shift malam. Lepas tu kawan aku pun shift malam juga. Dia tengah bekerja. Lepas tu aku pergilah dekat dia. Cakap, hang okey ke tak? Lepas tu dia cakap, okey je. Lepas tu ada lagi satu lembaga hitam. Masa tu aku tengah buat kerja, tak puasan lagi. Lepas tu aku perasan yang lembaga hitam dekat tepi aku makin mengganas. Dan dia cekam kawan aku. Mungkin dua. Oh, macam tu. Tak apa, kami cuba siasat lebih dalam lagi. Kami balik dulu lah ya. Semua, jom. Balik. Ni, aku nak cakap satu ni. Aku ada beli satu benda dalam dimensi web lah, orang katakan. Aku ada beli pengesan hantu ni. Sekejap aku keluarkan. Ini dia. Okey, senang cerita macam ni lah. Yang ni adalah alat peralatan aku. Kalau ada hantu dekat sini, dia akan berbunyi ya. So, yang ni adalah iPad untuk aku tengok. Aku dah connect CCTV dekat dalam Brookhaven ni, dekat dalam aku punya ni. Lepas tu kita perlukan lampu. Kekok lah ada benda gelap kan. Kita boleh menggunakan lampu dan kita menggunakan pistol untuk taser perompak tu semua. Ya, bukan perompak hantu. Jadi kita kena mencari dulu ni. Kejap. Bernyala lah weh. Sekejap, alat ni bernyala sekejap. Wish. Ya, kita pergi sekarang. Jom. Weh. Jom kita pergi sekarang. Akhirnya aku dah sampai ke destinasi. Ada atuk lah. Aku kena makan dia.
seperti mana yang aku makan dekat pekerja tu. Sekarang aku akan pergi. Sekarang juga. Okey, dah siap. Sekarang ni aku rasa nak balik dah ni. Sebab dah lewat malam dah ni. Takutlah hantu yang orang cakap tu dah muncul. Dah lah baik aku balik sekarang. Sedapnya makan hari ni. Atuk ni memang mendapatlah kerja malam-malam. Memang adalah aku ni kan. Sedap. Mari kita menjamu selera. Okey semua, dengar sini. Sekarang ni kita dah malam yang kedua. Sekarang ni kita kena mencari terus dan buru sekarang. Semua hantu-hantu yang berkeliaran. Lagi-lagi ghost 1. Ya, itu dia. Sekarang ni kita kena bekerjasama. So, dekat sini aku dah menyediakan map. So, kita boleh serang sekarang lah. Okey, jom. Sekarang pun dah malam dah ni. Okey, ambil senjata dulu. Ambil senjata. Sini ke apa kena? Ambil dulu. Senjata apa semua. Tak apa. Standby je. Ambil je. Okay, semua. Ready ke? Are you ready? Let's go. Hai, mangsa mana aku nak cari ni? Asal ramai sangat duduk rumah ni. Try je lah cari dekat pusing-pusing ni. Weh, korang. Ni, dekat tepi ni ada, dekat lorong ni ada hantu yang kita nak cari tu. Jom cepat. Hah? Mana? Okey. Semua macam ni. Plan dia macam ni, jap. Okey, plan dia macam ni. Aku akan serang dia dan korang pula korang kena alihkan perhatian dia. Macam tak apa, korang tak payah. Korang cari hantu yang seterusnya. Biar aku 1v1 dengan dia. Okey, bergerak. Hop. Hello. Apa khabar? Seronok berjumpa dengan kau. Aik, macam mana kau tahu aku dekat sini? Tak guna betul. Kau betul ke nak serang aku ni? Okey, tak apa, mari. 1v1. Let's go. Serang. Sakit lah. No, let's go. Sakit tu. Serius. Dia kejar. Masuk. Okay. Tenang, steady. Kau nak guna senjata apa? Terus shoot kepala dah. Confirm. 1 2 3. Tembak. Oh, wish. Wow. No. Masuk dalam ni. Si Peter anak kecil. Oh. Let's go. Serang. Cepatlah. Reloading. Yes. Dia nak apa ni? Tembak putar merasa. Itu keajaiban sebenar. Aik, apa yang terjadi ni? Sekejap. Loh. Aduh. Okay, mantap doa meh. Mantap, dia dah headshot ke ni? Sekarang aku kena panggil polis tangkap dia ni.
Mana telefon aku? Mantap tu semua. Mantap dengan kerjasama kita. Semua benda yang kita buat semua clear. Nampaknya aku rasa dah tamat kita punya misi. Iya ke dah tamat? Sekejap aku nak check dekat komputer ni. Komputer pula laptop ni. Ada lagi lah. Tengok ni, cuba tengok ni. Lah. Ada lagi lah. Sekejap, tapi yang ni bukan kat kawasan ni. Dia duduk, dia suka menyorok. Aku rasa yang ni final lah ni kot. Macam mana korang nak rescue ni? Ke nak accept je terus? Aku rasa terus accept lah. Malam ni juga lah yang kita buat pun. La 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 la. Dekat sini ada orang kau untuk menjadi mangsa aku. Okey, baiklah. Ada orang lah. Matilah kau ke sini. Jalan je. Kalau nampak something, Weh, tu dia lari. Ni, dia lari. Korang picit dekat library. Okay, korang picit. Aku sorang je. Kejap dia. Aku memang suka buat sorang-sorang Jangan lari. Aku kejap kau sampai dapat Serius aku cakap. Mati kau. Mati. Dah, sekarang ni lu tak payah mau buat sakit. Sekarang ni lu bangun sekarang, lu cakap sama gua lah. Cepat lu cakap sama aku lah. Kau pernah bunuh orang ke tadi? Sebelum gua tembak lu dengan sniper. Ini sniper dekat first time tau. Sniper dekat ni tembak ni. Aku shoot kepala kau terus. Confirm. Ambil kau. Nasib baik aku tembak dinding. Tak apa. Sekarang kau bagi tahu aku. Engkau ada bunuh orang ke tidak? Dah lah. Kau pergi belah balik. Lepas tu main tu kopi. Lepas tu kau duduk dengan kau punya member. Dah. Gua nak lari. Ciao. Oi, jangan pergi. Aku tahu. Aku kejar kau ni. Aku dekat situ. Aku cucuk belakang kau ni. Baik kau kalah. Weh, aku kejar kau ni. Aku ikut kau. Cepat. Gua kalah. Okey, kau dah sampai sini kan? Aku tak nak buat apa. Dia dekat dalam rumah tu. Jap. Yup. Sini sikit. Let's go. Dia dekat dapur. Satu. Jangan ikut aku. Kau standby dekat pintu hadapan. Lagi kok dia nak lari kan. Kok je lah kan. Okay. 1, 2, 3. Woi, jangan gerak. Supaya aku cakap ambil kau ni. Memang mati kau ni. Aduh, sakitnya. Okey. Aku mengaku kalah. Aku sebagai ketua bagi semua hantu. Aku mengalah. Serius aku mengalah. Weh, kita dah berjaya kalahkan hantu semua ni. So, mission kita dah selesai lah ni. Okey doh. Sekarang ni cita-cita aku pun dah tercapai. So, apa lagi geng? Seronok alang-alang kita dah sampai dekat camp ni. Let's go geng. Okey guys, sampai di sini sahaja video kita. Drama kita pada kali ni. Drama. Aku memburu hantu. Sekarang okey. Aku rasa kan nantilah aku akan buat YouTube macam YouTube biasa. Sekarang ni aku fokus kepada drama dulu. Lepas ni lepas drama ni aku akan terus buat macam YouTube biasalah kan. So
harap korang enjoy. Korang boleh like, subscribe, komen. Kalau korang tak nak semua benda tu, korang boleh meninggalkan views aku. Itu sahaja. So kalau jumpa pada video yang akan datang. Let's go gang.